Bagaimana kita nak semak income? Let's go. Caranya mudah je, login aplikasi Tonewall 2.0. Lepas dah masuk, anda klik dekat bahagian bisnes tu. Anda akan nampak dekat atas tu dah terpapar dah berapa income yang anda dapat sepanjang bulan tersebut. Anda klik je view detail untuk tahu pecahan-pecahan setiap income tersebut. Tengok dia ada beberapa pecahan income lah. Kalau anda nak tahu, anda klik je dekat lambang info tu. Fast Track A ni adalah ahli yang telah daftar antara 1 hingga 15 hari bulan. Income dia akan masuk pada 30 hari bulan yang sama juga. So tunggu 30 hari bulan nanti baru duit masuk akaun bank. Untuk Fast Track B pula, dia adalah ahli yang telah daftar antara 16 sampai 30 hari bulan. Income dia akan masuk pada 10 hari bulan berikutnya. Light to Biz upgrade ni pula adalah income yang anda dapat jika ada ahli anda yang upgrade membership daripada Light kepada Biz. Anda akan dapat bonus sebanyak RM30. Passive income ni pula adalah income yang anda dapat hasil daripada top up seluruh rangkaian anda. Setiap income ni anda boleh klik, jangan risau. Contoh saya klik income Fast Track ni, sistem akan tunjuk lebih detail lagi lah. Siap nama ahli yang dah daftar tu, berserta dengan SIM card apa yang dia pakai dan bonus dia berapa anda dapat. Contoh saya klik pula dekat passive income ni, sistem akan tunjuk berapa pecahan income yang kita dapat. Kita boleh klik lagi, dia akan tunjuk siapa pula yang top up dan berapa income ataupun royalty yang kita dapat. Semua benda ni memang telus dan transparent guys. Memang terbaik Tonewall. Cuma untuk income passive ni, pastikan anda ada top up peribadi at least RM30. Barulah passive income ni akan ditunjukkan. Itulah syarat untuk kita terima bayaran passive income. Mesti top up sebulan RM30 ke atas. Passive income ni dia akan dikumpulkan sampai hujung bulan dan bayaran dia pada 25 hari bulan seterusnya. Pastikan anda update akaun bank sebab semua income-income ni dia akan masuk direct ke akaun bank anda. Klik dekat bahagian setting atas tu, klik dekat profile dan anda boleh update akaun bank di sini. Untuk nak semak berapa pula total Tonewall dah bayar anda boleh klik je dekat lifetime ni. Dia akan tunjuk semuanya jelas. Anda siap boleh share lagi dekat media sosial. Anda juga boleh semak berapa lagi target income untuk anda upgrade kepada rank seterusnya. Boleh klik